bab rezeki, semayang saja. Jadi orang baik, Allah bagi rezeki. Tapi ustaz, kawan saya tu ustaz, tak baik pun semayang apa benda ustaz. Rezeki mewah lah, kolam renang ada kat rumah dia, makcik kolam apa ada, beli kat tik tu lah, kolam plastik tu. Yang dia ni ustaz, tak semayang, rumah kaya. Tu nama dia istidraj. Bang, semayang tak cukup, rezeki cukup, berhati-hati bang, istidraj. Semayang tak cukup, subuh tak buat, tapi gaji lumayan, jaga-jaga bang, istidraj. Bang, kita ni kaki zina bang, zina agak, tapi harta banyak. Bukan kata musang, tupai, musang king, tupai king, semua king ada. Jaga bang, istidraj bang. Stop bang, stop. Stop tu nama dia apa? Taubat, stop. Supaya kita mati jadi baik. Taubat tu kenapa? Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali kata apa? Kenapa awak kena taubat? 2. Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Supaya Allah Ta'ala ampunkan kamu. Yang kedua, supaya diterima ibadat kamu. Kalau tak diterima ibadat. Semalam mencuri, semalam menipu orang meniaga Cakutiau. Special. Makan. Berapa ringgit? RM59.9 kupang. Sudah tuan-tuan. Tak apa Ustaz, saya nak pergi ambil duit kat kereta tak? Pergi ambil duit, belah dengan kereta tu. Kemudian datang semayang. Allahu Akbar. Allah tak terima semayang, menipu. Hampir bayar kat dia balik. Supaya Allah ampunkan dosa kita.